Ni nak cakap depan kamera rasa macam malu macam ikut sangat lah cakap depan kamera ni. Macam mana kita nak cakap yakin di depan kamera? Okay, jom kita mulakan. Okay, mula korang janganlah anggap kamera ni macam, first korang kena anggap kamera ni macam kau member korang lah. Korang borak dengan member korang, korang cakap dengan member korang dan sebagainya. Macam seharian korang cakap dengan family, cakap dengan keluarga, tapi ni depan kamera dan korang boleh tengok. So yang kedua, korang kena anggap, so korang kena ada skrip lah supaya korang lebih yakin untuk cakap depan kamera. Cakap skrip korang, bukan skrip lah, korang tak note sikit, korang letak lah, korang tulis atas kertas, korang tulis dalam WhatsApp ke, supaya korang ingat untuk korang cakap dalam video tu. Lepas tu yang ketiga, korang kena lah selalu praktis, korang kena selalu praktis cakap kat depan kamera ni. Macam tu lah, korang kena praktis lah, selalu korang kena praktis. Buat video walaupun korang tak post, korang cakap buat vlog ke, buat apa-apa ikut korang nak buat apa pun. Okay, tu je video ni. Assalamualaikum dan bye.